Pada hari ini alhamdulillah kedai yang telah dapat dan juga telah dibuat, dan alhamdulillah perniagaan Saudara Jamal di sini yang lebih dikali ikan semilang di Kuala Sepetang ini, iaitu di hadapan muzium ini. Alhamdulillah setakat hari ini baru 3 bulan hampir 3 bulan telah berniaga dan mendapat sambutan yang baik daripada peminat-peminat, terutamanya gulai ikan semilang yang ada di sini. Dan tentulah sikit sebanyak saya sebagai penghulu di sini menggalakkan dari segi pelancongan pemakanan yang sememangnya gulai ikan semilang ni terkenal di Kuala Sepetang. Selain daripada itu, Kuala Sepetang terkenal juga dengan mi udang yang banyak. Dan so tentulah kita menggalakkan kalau boleh ramai-ramailah semua yang ada di luar sana datang ke Kuala Sepetang, terutamanya di gerai Saudara Jamal dan juga gerai-gerai kawasan Kuala Sepetang ini untuk dinikmati bersama oleh tuan-tuan. Jangan lupa datang ke Kuala Sepetang menikmati hidangan, terutamanya gulai semilang. Kita ada juga dengan mi udang dan lain-lain makanan yang enak-enak belaka di sini. Saya bermula berniaga pada tahun 2010, permulaan jual kerang bakar, dan pada 11 hari bulan 4 saya tukar untuk perniagaan kari ikan semilang di depan Muzium Matang Jalan Kuala Sepetang bersama dengan isteri saya, iaitu Lizawati binti Muhammad Anwar, dan kami akan cuba nak bawakan masakan kari ikan semilang di Taiping, Perak untuk orang kata membangunkan lagi kari ikan semilang. Jadi kedai ni baru beroperasi pada 11 bulan 4 dah itu. Jadi masih baru lagi lah kira. Tapi maksud dalam bidang perniagaan ni, ceburi bidang perniagaan ni dari tahun 2010. Okey, antara menu yang disediakan di sini yang paling orang kira yang paling orang kenal untuk kedai kat sini ni, Muzium Matang ni, set 9 kari depan Muzium Matang. Ya, set kari 9 depan Muzium Matang. Dan di samping set kari tu ada lagi lah menu-menu yang di samping tu ada lagi menu sampai celup tepung, sotong celup tepung, sambal udang, sambal sotong, sayur campur juga kita sediakan kat sini. Lepas tu kita ikut juga permintaan pelanggan, kadang-kadang dia minta nasi goreng kerang, nasi goreng udang, sotong semua. InsyaAllah kita cuba improve lagi insyaAllah. Dan untuk kuotiau goreng, Pak Su cuba buat satu menu yang diberi nama Ketiau Kawin 4. Ketiau Kawin 4 ni macam ada 4 bahan yang Pak Su sediakan kat situ. Dia boleh campur dengan sotong, dia ada kerang, dia ada udang, dia ada sotong telur. Pak Su masuk sotong telur kat situ. Dan banyak yang permintaan nak makan Ketiau Kawin 4. Baru orang ni resepi ni diberi dari Mak Su Riza. Yang pertama ni alhamdulillah lah, syukur, memang tak diduga makna perniagaan yang Pak Su buat ni, saya buat ni tak mencukupi kursi meja. Makna bila tak mencukupi, saya terpaksa tambah lagi untuk perlengkapan untuk pelanggan-pelanggan dan keistimewaan, dan saya utamakan insya-Allah kalau tak ada apa halangan hari Isnin, setiap hari Isnin saya akan bercuti off day, pilih hari Isnin, mana hari Isnin itulah saya akan buat untuk pulihkan pulih kedai untuk keselesaan pelanggan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Mak Su harap apa yang Mak Su dengan Pak Su usahakan ni dapat sambutan ramai lah. Lepas tu Mak Su bukan saya pun tak sangka dan tak duga benda ni kan, sebab Mak Su mula perniaga kecil je. Lepas tu sampai Mak Su buka kat sini pun Mak Su tak sangka daripada periuk kecil Mak Su buat sampai sekarang dah naik 3 periuk yang besar kan. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih pada semua yang support Mak Su dan Pak Su. Memang ramai kan peminat ikan semilang kan. Mak Su pun orang kata mula-mula nak buka kedai ni
Mak Su mula bawa kuih tiaw kerang saja yang Mak Su pandai buat pun. Lepas tu Mak Su ingat resepi arwah ayah buat macam ni untuk kari sembilan. Jadi Mak Su cuba bawa bagi banyak lagi menu kat kedai ni. Jadi bila dah bawa resepi tu, kita makan dengan sambutan dengan telur dada, dengan apa semua benda sikit, bagi olah bagi sedap lagi kan benda tu, bagi banyak sikit menu supaya pelanggan tak jemu kan makan satu-satu benda. Jadi macam mana Mak Su nak cakap ya, teruskanlah insyaAllah, teruskan support kedai Mak Su dan Pak Su. Jadi apa yang kekurangan daripada Mak Su dan Pak Su kena lambat, lepas tu kipas pun belum siap sepenuhnya lagi nak buat untuk lebih lagi kedai ni insyaAllah. Kita sediakan kipas yang lebih sikit untuk semua pelanggan. Semua pelanggan kita nak bagi yang terbaik, nak bagi yang terbaik untuk mereka semua. Ya, okey. Moh koma semua. Orang Taipei, orang Perak, orang mana juga yang sudi datang ke depan Museum Matang ni, kita lapik kari Semilang bersama dengan Pak Su dan Mak Su. Jalan Kuala Sepetang akan buat yang terbaik insya-Allah. Mai cuba lapik dulu. Ya, doakan Mak Su dan Pak Su terus kuat untuk bisnes ni, bisnes akan datang.